Assalamualaikum Bella. Bella dah ready ke belum? Waalaikumsalam. Dah ready sangat-sangat dah ni. Nampak macam kantuk je lagi tu. Hei, tak baik tau. Memang dah segar. Bangun-bangun tengoklah dah siap dah. Macam nak pergi beraya dah. Okey, tahu tak challenge yang kita nak buat ini berapa minit? 5 jam, 5 hari. 5 minit je. Dah nak imsak dah pun. Sempat ke ni? Apa menu yang Bella nak buat ini? Hari ni special sebab Bella nak buat Milo Ginger Raisins Bliss. Kalau macam tu, 5 minit dari sekarang. Okey, sekarang ni kita kena aduk. Dah sangat. Okey, yang paling penting adalah 1 stick pack of Milo less sugar, 150 ml unsweetened soy milk. Jom, sekejap. Sebelum tu kena kenalkan diri. Manalah tu ada orang yang tak kenalkan Bella lagi. Awak duduk planet mana? Awak tak kenal saya? Okey, hai. Saya Nabila Razali. Seorang penyanyi, kadang saya berlakon. Lately saya banyak melawak lah. So, saya nak panggil diri saya pelawak. Bella boleh sambung ke? Sambunglah. Masa berjalan. Oh, ya ke? Oh, dah start tadi? Ya Allah. 14 gram of raisins. Lepas tu ni kita akan chop. Kena ada 1/8 teaspoon of ginger powder. 1/8 teaspoon untuk black seeds. Minuman ni korang sebenarnya boleh sediakan dalam suhu yang sejuk ataupun panas. So, ikut korang lah. Macam Bella suka rasa sejuk pagi-pagi. So, kita rasa fresh sikit kan? Selalunya sahur tu, Nabila suka makan awal ke atau makan hujung-hujung nak imsak? Bella suka makan awal sebab Bella tak suka kelang kabut. Manis atau sekali? Tanya lagi. Manis? Bangun alam sekali atau banyak kali? Alam banyak kali. Macam rumit potong satu-satu. Paling susah nak jaga waktu puasa apa? Mulut kot. Makan tu boleh tahan. Berkata-kata tu bahaya. Tidur atau makan? Tidur. Sahur wajib atau optional? Wajib lah. Tapi kalau dah terbabas takkan kita nak sahur pukul 8 kan? Air kosong atau minuman manis? Air kosong. Sahur berat atau ringan? Berat. Bella sejenis yang memang kena makan nasi. Dah makan nasi lagi. Lepas tu nasi lagi. Jadi macam itulah. Masak atau beli? Nanti tak tally pula dengan yang cakap awal tadi. Masak. Tapi kan kita kan wanita berkejaya. Dah habis ke potong tu? Masa berjalan tau. Dah. Kita nak 5 jam je buat ni. Okey. Sekarang ni kita masukkan 1 stick pack ke dalam pot. Tiap-tiap hari sahur menu sama tak? Bella sebenarnya tak kisah. Janji nasi goreng ke apa ke. Sebab bukan satu je. Bella dah cakap Bella tak boleh buat banyak benda. Puasa selalunya buat Bella lebih sabar ke ataupun lebih penat? Kau sekarang ni dia macam marah sikit lah. Sebab nak masak, lepas tu orang tanya. Belum puasa ni, tengah sahur. Jangan kacau, kejap. Bagi Bella settlekan masuk bahan-bahan dulu boleh tak? Tak boleh. Tak boleh Sambung cepat masa berjalan tau. Okey, masukkan yang kita dah chop tadi. Ginger powder. Kita masukkan black seed. Potong ginger ni. Ambil dalam 3 slice pun dah cukup dah. Lepas tu kita hidupkan kita punya induction ni. So kita bagi dia simmer lah. Milo boleh buat Bella kekal bertenaga. Masak sambil menyanyi tak? Kadang-kadang. Kita masuk je lah semua ais ni dekat dalam ni. Lepas Dah ada tu 15 saat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuangkan. Dah ada 10 saat lagi. Ya Allah, pressure-nya Masya Allah. Ya Tuhan Ya Karim. Kita masukkan semua isi Dah ada dia. 5 saat lagi. 5, comoknya. 4, 3, 2, 1. Dah siap. Siapa kata tak sempat? Okey, ini adalah Milo Ginger Raisins Bliss. Memang sedap dan Bella suka sebab ginger tu boleh mengeluarkan angin dalam badan lah. So kalau Bella minum air kosong pun Bella akan letak ginger, letak lemon. Tapi khusus untuk sahur ni kita bagi dia ada rasa flavor sikit lah kan. So ada Milo, and then ada ginger, ada black seed. Jadi semua bahan-bahan ni ada nutrien yang tersendiri yang boleh bagi kita nutrien yang terbaik untuk badan kita supaya kita kekal bertenaga. So inilah dia Milo Ginger Raisins Bliss. Ya Allah, sabarnya tengoklah. Tak perlu nitik-nitik ni. Segarnya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Lagi satu sip lagi Lepas ni Bella nak challenge siapa pula? Sekejap Boleh bagi hint tak sikit siapa? Okey, Bella ada satu idea ni. Bella nak cabar ada seorang pelakon ni. Sebab dia ni selalunya nampak dia tenang je, dia tak kelang kabut. So Bella nak tengok lepas dia kena buat challenge and at the same time kena jawab soalan yang pelbagai macam tu. Tengok dia masih tenang ke tak tenang. Kita tengok sikit. Korang mesti tak sabar kan?